Sebelum ini kita ada dasar tidak membenarkan mana-mana wakil rakyat DAP menerima anugerah Datuk dan sebagainya. Tapi sekarang setelah hampir 17 tahun kita berada dalam pelbagai kerajaan negeri dan dalam kerajaan pusat sekarang ini, kita sudah tentunya perlu melihat balik syarat-syarat ini dalam dasar kita. Tak boleh terlalu ketat kerana ada kala ada sultan yang ingin menganugerahkan datukship kepada wakil rakyat kita. Contohnya Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Tunku Sultan Selangor bertitah secara terbuka nak bagi anugerah datuk kepada Ng Swee Lim. Kalau ikut syarat parti tak boleh terima. Kalau Ng Swee Lim tak terima, dia derhaka. Ia perlulah dibentangkan kepada CEC untuk dipertimbangkan secara case to case basis, secara lebih lunak, secara lebih fleksibel.